Korang mesti pelik kan kenapa ramai sangat orang cakap pasal makanan warna-warni ni tak bagus untuk kucing? Dan sebenarnya memang betul makanan kucing yang berwarna-warni ni sebenarnya sangat-sangat bahaya untuk kucing tau. Dia boleh menyebabkan kucing tu kena alahan seperti gatal-gatal, ceret-beret ataupun muntah. Dan kalau kucing korang tu makan makanan berwarna-warni secara berterusan dalam jangka masa yang lama akan menyebabkan jantung dan juga hati dia problem. Dan fun fact yang ramai tak tahu sebenarnya makanan yang berwarna-warni hanyalah untuk menarik minat manusia untuk melihat makanan kucing tersebut, bukanlah untuk menarik minat kucing pun. Dan kebiasaannya kibble yang berwarna-warni ni memang dia punya protein rendah, bahan-bahan dia pun memang tidak berkualiti. Kalau korang baca pun first two ingredient dia memang bukan daging. Dan saya faham bukan semua orang mampu nak beli makanan-makanan yang RM100 lebih ke atas untuk sebulan, betul tak? Sebab tu saya sarankan korang guna produk Simba Kibble, yang di mana Simba Kibble ni harga memang berpatutan sangat-sangat. Saya yakin semua orang mampu nak beli untuk 10 kilo dan ke atas. Lepas tu kan korang, yang paling penting first tu ingredient dia adalah daging dan juga dia tak ada pewarna tambahan. Jadi kucing korang tu kalau nak makan selamatlah untuk jaga masa panjang, betul tak? Dan juga dia ada berbagai jenis untuk elak kena batu karang ada, untuk bagi bulu cantik pun ada, untuk bagi gemuk pun ada tau. So kalau korang yang mana kat sini nak beli Simba Kibble, saya dah sertakan link dekat beg kuning ini. Korang boleh beli dengan harga yang mudah. Kalau nak cuba 1 kg dulu pun sangat-sangat berbaloi. Tapi kalau korang yang mana kat sini dah pernah cuba, dah pernah try, terus beli 10 kilo. Jadi jangan lupa untuk follow kita untuk banyak lagi update-update menarik tentang kucing dan juga tentang makanan kucing dengan kita, Simba Malaysia.